murid bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Natasha. Okay, semua boleh duduk. Semua sihat hari ni? Sihat. Hari ni cikgu nak ajar apa? Jadu. Betul. Okay. Hari ni hari apa? Isnin. Berapa hari bulan? 17. Okay. Okay, sebelum kita mulakan pengajaran kita hari ni, cikgu ada nak bagi peraturan sikit. Okay, sebelum start, okay, kalau nak angkat tangan dan jawab soalan cikgu, make sure semua angkat tangan Okay, lepas tu fokus, jangan main dengan kawan, jangan buat benda lain. And kalau okay. And cikgu akan bagi setiap orang satu kad kecil ni. Kad Betul cikgu. ini adalah kad ganjaran. Kalau awak dapat jawab soalan, cikgu akan bagi satu pelekat. Wow. So kalau siapa paling banyak, cikgu bagi hadiah. Nanti Hadiah tunjuk, apa? cikgu tunjuk. Nampak. And satu pelekat dapat ambil satu bulu-bulu cikgu. Satu pelekat. Tapi ada hadiah lain juga, siapa paling banyak? Okay. So cikgu akan bagi dulu kad ni. Ni amanah cikgu kepada awak Cikgu ada tulis nama setiap orang. And jaga kad ni baik-baik. Jangan bagi kawan ke kawan pegang. Okay, Alia, Christina, Humaira dan Aina. Pegang kad ni baik-baik Okay. Siapa nampak? Husna? Okay. Siapa nampak kata cikgu ada apa? Kotak. Dalam kotak ni ada apa? Tak tahu deh. Tak tahu? Okay. Cikgu nak seorang ambil satu dalam kotak ni. Okay, Husna. Okay, Husna ambil dulu apa dalam kotak ni. Apa tu Husna? Ini mahkota. Ya betul. Ada dan mahkota ni maksudnya melambangkan raja. Dan ni warna kuning. Okay. Seterusnya, cikgu pilih warna hitam pula. Ambil satu dari dalam. Apa tu? Nak cuba teka apa tu? Tu apa? Kapas. Kapas warna? Warna putih. So, Rasa putih maksudnya apa? Dia bersih. betul. Okey, sudah saya ingat. Batu suci tu mana ada kenapa cikgu? Nanti cikgu terangkan kenapa cikgu bagi benda ni semua kat awak. Tapi cikgu terlawak je. Ada efek tu. Guys, nak? Okay. Ifat, tunjuk rawan apa awak dapat? Apa tu? Askar. Askar, tembak. Betul, askar tu lambangkan. Tembak. Askar tu apa dia apa? Berani. Oh, sepeda merah. Cikgu saya ingat. Ya, okey, aku bayar pula. Tak sabar. Apa kita cikgu? Apa aku main rasa tu? Apa tu? Lego. Lego Apa tu. sifat? Lego. Okay, Lego tu ada dua kan? So dia berkawan each other. So dia maksud Kawan. perpaduan. Dia orang bersatu. Okey. Okey, cikgu nak mulakan dah pengajaran. So, Christina. Christina ambil lagi satu. Ya, baru berkongsi. Saya dah boleh Okey, cikgu nak tanya Christina. Christina boleh teka tak cikgu nak ajar apa hari ni? Pasal apa tu? Warna bendera. Betul. Ya. Christina. Okey, Christina. Saya pun tak tahu. Cikgu boleh je. oh nak minta. Cikgu tak boleh. Cikgu tak boleh. Kita orang nak juga. Okey, lain buat semua. Bagi cikgu sama tadi, cikgu bagi satu. Yeay. Nak cikgu bagi awak tambah sendiri, okey? Kalau cikgu tak apa boleh. Awak bagi tambah sendiri. Nak sendiri.
cikgu nak tambah satu-satu tak ada masa. Apa nanti cikgu bagian nasional. Okey. Cikgu ni kan? Buat kat depan. Kat depan. Okey. Sekarang ni kita nak nyanyi dulu. Siapa nak nyanyi lagu? Okey, semua bangun. Okey, semua dah sini kan? Sini cikgu. Kita nyanyi lagu Jalur Gemilang. Okey. Binamu bara semangat wajah, putihmu bersih, budi pekerti, budi berdaulat, payung negara, biru perpaduan kami semua, puncak dunia telah kau kawal, lautan luas telah kau reda, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami wajahnya. Empat belas melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara, satu semangat, itu sumpah wajah berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu berpaduan, ketaatan amalan murni rakyat Malaysia. Jalur gemilang maka kami terasa, jalur gemilang kibarkanlah wawasan Cikgu tak dengar suara tak? biru kuning, memang kami semua. Merah membara semangat wajah, putihmu bersih, budi pekerti, budi berdaulat, payung negara, biru perpaduan kami semua, puncak dunia telah kau kawal, lautan luas telah kau reda, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami warganya. Okey, last. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara, satu semangat, itu sumpah wajah berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu berpaduan, ketaatan amalan murni rakyat Malaysia. Jalur gemilang maka kami terasa, jalur gemilang kibarkanlah wawasan kita putih, biru kuning, jaga semangat kami semua. Berkibarlah, 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 jalur gemilang. Okey, so okey dah. Semua boleh duduk. Boleh duduk Ustaz. Sebab Ustaz paling okey. So semua tengok depan. Ada apa kat depan ni? Nampak Jalur tak? gemilang. Okey. Okey, sekarang cikgu nak start. Okey, semua dah start. Dah excited ke nak tahu? Okey, jom. Okey. Semua nampak kan ni bendera apa? Malaysia. Nama dia? Jalur Gemilang. Okey. Siapa nak tolong cikgu baca? Cikgu Husna kat dulu. Cikgu Husna. Ini ialah bendera Malaysia yang dinamakan Jalur Gemilang. Okay, betul. So, cikgu nak ajar 3 benda hari ni. Satu warna, satu jalur, satu lagi bulan dan bintang. Okey, kita pergi kepada warna dulu. Okey. Ada berapa warna dalam jalur gemilang? Siapa tahu? Okey, Humaira. 4. Kita tak tahu 4. Betul. Mana Humaira tahu ada 4? Saya kira. Okey, siapa lagi tahu ada? Okey, Christina. Awak nama apa? Okey. Siapa tahu apa 4 warna tu? Okey, kita cikgu start daripada sini dulu, okey? Christina
Lina? Cikgu saya tahu Biru. semua saya macam siapa. Ada warna biru. Kuning. Kuning betul. Lina? Putih. Putih betul. Merah, biru, kuning, putih. Bagus. Okey, semua jawab betul. Okey. Tapi betul ke? Betul lah. Betul. Kita cek jawapan, okey? Betul ke? Betul. Betul, cikgu. Ha, betul. Baik. Okey. Warna pertama, warna apa ni? Biru. Okey. Cikgu nak Humaira. Ini saya. Okey. Humaira nak baca? Nak. Okey. Baca. Humaira bangun. Baca semua ke cikgu? Baca sampai sini je. Warna biru dalam jalur gemilang melambangkan perpaduan. Apa semua ulang? Perpaduan. Okay. Maksudnya kat sini, walaupun kita semua berlainan kaum dan agama, kita semua hidup bersatu padu. Contoh macam cikgu bagi tadi kan? Apa maksud benda ni tadi? Walaupun kawan dia ni berlainan warna, bangsa dan agama, tapi dia still berkawan. So dia melambangkan perpaduan. Wah. Okay. Kita bagi kepada warna yang kedua. Siapa warna kuning? Yang pakai baju warna kuning tu Husna. Saya. Husna boleh baca. Warna kuning dalam jalur gemilang melambangkan kedaulatan. Ulang semua. Kedaulatan. So maksudnya kat sini, kita kena hormat raja kita sebagai ketua negara Kita. Malaysia. Siapa dapat warna kuning tadi? Saya. Macam Husna pakai tu, dia melambangkan raja kedaulatan. Saya faham. S ketua negara kita. Okey, warna yang ketiga. Siapa dapat warna merah tadi? Ifat. Okey, Ifat. Fatu. Boleh baca dengan cikgu? Warna merah dalam jalur gemilang melambangkan keberanian. Ulang semua. Keberanian, cikgu. Betul. So, macam kita tengok yang Ifat pegang tu askar. Askar tu kan melambang, dia kan berani kan. So, kita kena sentiasa berani menghadapi cabaran yang dan bersatu untuk keamanan negara Kita. Warna yang terakhir, warna keempat. Warna apa? Putih. Okey. Wardina. Warna putih dalam jalur gemilang melambangkan kesucian. Ulang semua. Kesucian. Dan Dina pegang tu putih tu, macam kapas kan, kapas tu bersih, bersih suci. So, kat sini cikgu nak bagi tahu yang kita kena sentiasa jujur dan berbuat baik sesama rakyat Malaysia daripada berbeza. Okey? Faham. Faham semua? Faham. Ulang balik. Okey, ulang balik. Nombor satu warna biru, biru tu apa? Perpaduan. Kuning? Kedaulatan. Warna merah? Keberanian. Dan warna putih? Kesucian. Cikgu akan pegang kat sini, so kamu boleh nampak. Dan cikgu akan nampak kat depan dulu. Cikgu ada satu kena kat satu dulu. Apa? Kamu sah? Ada satu kena kat satu dulu. Cikgu lupa. Okey. Terima kasih Ustaz, ingatkan cikgu. Sama. Sabar bagi cikgu dekat dulu. Bagus Ustaz, Ustaz fokus apa cikgu cakap. Apa? Aku nak fokus. Okey. Cuma kalau tak ingat, tengok balik ke atas, cikgu ada tampal. Okey? Okey, cikgu. Okey. Nafas kat kawan-kawan. Tapi janji cikgu ambil satu je. Okey. Jujur Kalau tak jujur, cikgu tarik balik ke awak. Ni. Kalau nampak kawan ambil lebih satu, bagi kat cikgu. Cikgu ambil tiga dia. Okey, warna dah selesai. Seterusnya kita akan belajar jalur. Jalur. Okey. Siapa tahu jalur yang mana? Jalur yang pertama. Betul, pandai semua. Pandai. Okey, sekarang kita nak kira ada berapa banyak warna, ada berapa banyak jalur. Tak tahu? Tahu, cikgu. Okey, kita satu-satu. Tapi sebelum tu, okey. Jalur warna merah dan putih berselang-seling bermula dengan warna merah
Dimulai dengan warna merah dan berakhir dengan warna Putih. Kalau korang tak ingat, korang ingat cikgu pakai hari ni. Okay. Atas ni warna merah kan. So kita kena selesai dengan warna merah. Dan bawah warna putih. Okay? Terima kasih Mak. Ustaz puji-puji cikgu kan ada nak apa-apa ke? Okay. Kita kira jalur merah ada berapa? Kira dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jalur putih pula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, berapa jumlah keseluruhan dia? Okay. 14. Bagi 7, 14. Betul tak kenapa ada 14? Tahu. 14 ni melambangkan 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. So ini adalah 13 negeri itu dan wilayah persekutuan. So nanti next class cikgu ajar awak semua pasal negeri pula. Okay? Okay. Next kita akan pergi kepada simbol bulan dan bintang. Ada satu bulan bintang. Yang kiri bulan, kanan bintang. Okay, pandailah guru-guru cikgu. Okay. Cikgu penatlah nak baca. Okay, Humairah, pengalah angkat dulu. Okay, Humairah tengah angkat dulu. Bulan melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Bulan juga tanda kita semua sentiasa maju dan berkembang seperti bulan yang makin terang. Wah, okay, terima kasih Humairah. So, siapa kawan Humairah cakap tadi? Bulan melambangkan apa? Agama Islam sebagai agama rasmi negara. Ya, betul. Okay, bintang pula melambangkan melambangkan bintang ni ada berapa bujuk? Jom cerita dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. So boleh melambangkan apa? Macam tadi, macam 14 jalur tu, bintang pun ada 14 bujuk juga. So setiap bujuk mewakili 13 negeri dan satu kerajaan persekutuan. Jadi, bila semua negeri itu bersatu, negara kita akan jadi kuat dan okey. Okay, cikgu nak bawa flashback balik. Siapa ingat berapa warna tadi? 4. Okay, jawab soalan 4. Lepas tu, jalur ada berapa? Okay, Istina. 14. Okay, betul. Lepas tu, okay, Usam. Bulan bintang. Bulan melambangkan? Agama Islam sebagai agama rasmi negara. Okay. Okay, Wajina, ada berapa? Ada berapa bujuk bintang? Okay, nampaknya semua dah ingat. Manakah semua dah ingat apa cikgu ajar tadi? Cikgu nak buat puji minda. Puji minda. Cikgu akan panggil seorang-seorang untuk jawab kat depan ni. Semua ingat tak apa tadi? Ingat kan? Okay. Cikgu akan panggil start daripada kiri dulu. Kristina. Kiri. Sebelum tu, tengok dulu. Cikgu tunjuk contoh cikgu akan ambil agama Islam sebagai agama rasmi. Cikgu akan letak dekat kat mana? Bulan. Okay, betul. Okay, sekarang kita boleh cuba. Kita. Okay. Awak nak jawab yang mana? Kedaulatan. Okay, kedaulatan tu warna apa? Okay, betul. Tahniah. Sebenarnya saya sudah Kristina. Saya Merah. Saya nak keluar sini. Baik, Humairah. Jawab soalan mana? Biru. Biru apa? Perpaduan. Okey, betul. Okay, tanya Humairah. Tanya Humairah. Syabas. Nak bising. Tak ada usaha puji kawan dia. Dia tipu. Cuba nak kamu. Ifan nak jawab yang mana? Merah. Merah apa tadi? Ifan pegang. Keberanian. Ini tak ada Kan? kan? Ini merah. Okey. Ifan. Sila sudah Ifan. Aliyah.
Okey, betul. Okey, yang terakhir. Yang terakhir kita ada Husna. Ya, saya. Husna tinggal warna putih. Ramai. Kita pukul Wadina. Husna nak tinggal bintang. Jangan pukul warna lagi Okey. Kita tak nampak. Okey, kesucian warna apa? Kesucian saya rasa sebab saya suci, dia putih. Ya, betul. Tahniah Husna. Okey, Husna dapat jawab dengan baik dan belajar sesuatu tadi. Kita akan bagi bintang selekat lagi. Dapat Cikgu kata 3. selekat ni bukan bintang, ni bulat. Cik, saya nak bulat. Kita akan bagi bulat ni. Bina, Boleh. bulat, dah betul. Cikgu harapkan saya genda. Tak boleh dah. Next class sama tak dekat dah kita. Cikgu, orang wajib Okay. panggil saya genda. Ambil gula-gula ni. Soalan satu pas-pas. Jangan ambil lebih. Ambil lebih cikgu tarik dekat. Dah kawan pelajaran kita. Sekarang ni, cikgu nak semua bangun. Yes. Bangun. Cikgu awak buat macam ni. Saya ikut cikgu. Cikgu. Saya Cinta. Jalur gemilang. Jalur gemilang. Yeay. Saya cinta. Jalur gemilang. Okey. Semua dah penatkan belajar kan? Cikgu duduk ke? Okey, semua duduk. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya, nak makan? Ada orang makan. Okay, cikgu benarkan awak makan gula-gula je. Yeay. Cikgu, saya tak makan. Tak boleh makan kat rumah ni. Makan kat rumah. Cikgu ambil bintang dia. Biar dia. Okey, semua poket. Dalam cikgu nak bagi awak lebaran kerja pula. Okey, cikgu. Yang tiba-tiba meja ni kemas. Ada makan. Dia kata dah tak boleh. Kemas meja. Cikgu nak, kau nak buat aktiviti menulis pula. Dah. Okey. Sekarang, nampak tak? Apa ni? Letak lembaran kerja awak. Cikgu akan bagi dulu. Satu-satu. Nanti kalau bintang. Okey. Kita cikgu pegang tugas awak. Okey. Cikgu nak awak semua tulis nama dan tarikh hari ini. Lepas tu, aktiviti pertama kita akan buat warnakan bendera Malaysia. So, awak kena warna dulu. Habis warna, awak boleh jawab soalan yang kedua. Tuliskan jawapan yang betul pada kotak di bawah. Okey? Cikgu dah Sekejap. pensil. Cikgu bagi awak pensel. Awak semua kenapa tak bawa? Cikgu. Sebab Ada hari ni. Tapi cikgu bawa banyak cikgu saja. kata cikgu nak makan. Ya, cikgu kan sudah sediakan. Okey. Ambil pensel dulu masing-masing. Allah. Okey. Senang, Khairah, Ustaz. Okey, tulis nama dan tarikh dulu. Boleh. Cikgu nama ayah dia tulis ke? Tulis. Pendek sangat dah. Bisa pagi. Tak ingat nama bapa awak. Saya ingat nama bapak. Saya ingat. Pakcik Bila tu lagi. Bagus, ingat nama bapa awak. Bini. Okey, cikgu. W-I-V. Cikgu sediakan 3 je pensel warna. Awak semua kena kongsi, okey? Jangan berebut. Yang Tak boleh pilih. Cikgu bagi sendiri. Saya bawa pada pensel cikgu. Ha, Tapi saya nak minta cikgu. ini cikgu punya. Cikgu awak Cikgu punya ni. Terima kasih cikgu. Kita awak nak dulu boleh. Boleh, ikutlah. Yang penting awak kena siapkan juga. Okey, hari ni cikgu bagi masa 10 minit je. Okey, 15 minit je.
Gambar satu dulu ke atau dua dulu? 30. Okay, semua tak faham bertanya cikgu. Ada apa-apa soalan panggil cikgu tahu? Cikgu ada je. Okay, boleh kalau nak boleh pencet boleh kat belakang tu ada tulisan apa? Boleh. Warna cantik-cantik. Apa saya kita tahu nanti. Dapat. Okey. Okey, sebagai urusan tanya, apa warna paling cantik cikgu bagi satu? Satu hadiah kecil. Siapa yang goyang-goyang ni? Bencinya. Ingat jalur tu start daripada warna apa dulu? Ingat tudung cikgu warna merah, baju bawah warna putih. Kalau saya tengok ni semua balik macam mana? Cikgu ambil, cikgu tunjuk dia. Kenapa dia gila-gila? Macam tak ingat warna jalur tu bila boleh kat depan cikgu. Orang bagi saya gendut. Saya kata ambil gendut dia, stiker gendut. Gendut. Tengok, tengok. Cikgu, tak tahu apa macam mana. Cikgu saya dah balik. Cikgu saya tahu nombor jauh. Cuba itu sambil minum cikgu tak tahu. Sambil buat sambil. Macam borak pula. Cikgu tak ajar borak awak nak bercakap. Satu, siji, dua, loro, tiga, telu. Okay, sambil awak buat ni cikgu akan mainkan video. Tapi sambil gerak kerja awak. Malah dari Nina, tidak bersama dan malah dari Sarawak. Sambil gerak tangan besar. Sama di sini, cara Macam nak tengok. Tolong saya buat projek sendiri. ini lebih macam sejarah. Selepas kita ke museum, saya dapat inspirasi untuk melukis jalur gemilang. Oh, tahu tak sejak mana dari bentuk bendera itu? Ada maknanya. 14 jalur sama lebar bersamaan dengan 17 buah negeri dan wilayah persekutuan yang sama satu Sorong ialah 14 bujur bintang melambangkan perpaduan. 98 kali ada 12 bintang. Banyak sana warna biru. Ini melambangkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Ini cuma mewakili warna macam-macam. Kawan-kawan, di mana tadi saya telefonkan hantar mesej? Ini perpustakaan di dalam sedia. Ini apa korek lagi? Ya, saya cerita semua apa yang saya baca dari sini. Kenapa tak cari di Google? Ayo, tak payahlah. Ini saya Google. Semua masih tunggu warna tu. Ya, sudah. Siapa tahu dapat anugerah awak tu? Saya. Wah, cikgu tak dapat pun. Ini punya fake. Ia ini ditukar ke 14 setelah Dia sejak ada Wah, kaji kalau tak tahu pasal itu, para awak pasti berminat untuk menyertai petang ini. Ya, tapi saya rasa jalur gemilang kita sangat menarik tak? Menarik sangat bila ia berkibar dengan warna-warna yang terang. Saya amat berbangga Menarik. para pejuang membawa jalur gemilang sambil mempertahankan negara kita. Awak telah melukis 11 bujur. Cikgu. 14. Sekarang ketinggalan zaman dari tahun 1947. Banyak cakaplah, satu saya. Dah habis. Dah habis? Tu senang. Tu biru ni ke? Okay, cikgu buka video yang kedua. Ni dah. Kamu aja. So, nak tengok video pendek ke atau nak cikgu mainkan lagu? Lagu. Lagu, okey. Kalau saya tak boleh tengok. Okey.
Cikgu cuba teka siapa yang dah siap. Tak tahu kelas apa? Islam? Yang warna kuning. Okay. Dingin. Meh, cikgu tanya dulu. Macam biasa cikgu nak tanda, nak bagi cok. Okay, cikgu tanya. Kuning berdaulat, maju negara, biru perpaduan kami Warna cair-cair. Puncak dunia telah kau kawal, lautan luas telah kau dengar. Oh, Maira dah siap. Okay, tak siap. Tak siap lagi, jangan rush-rush. Okay, Ruslan. Cikgu akan simpan je sebab cikgu nak tengok siapa punya. Cantik. Ketaatan, punya raya Indonesia, ayo gemilang maka kami terasa. Sekarang dua orang dah siap. Dah dapat cok dan kita tanda dah. Cek, dah cikgu tanda semua betul. Cepat ada masa 5 minit lagi nak warna. Lepas tu nak kena hantar. Dah hantar dah. Nak buat seterusnya. Ini dah siap. Dah siap? Cikgu tanya dulu Biru perpaduan. Lambang musliman. Merah keberanian. Kuning kebarukan. Islam 14 Malam. Okay, Kismina betul semua. Ya, cikgu tak cakap. Cikgu simpan dulu kertas awak, okey? Okey, Kismina boleh lihat sekejap.
semua yang dah siap baca boleh rehat sekejap. Sebab lepas ni kita nak buat satu lagi aktiviti yang menarik. Sekarang jawab question kawan. Saya pun tak tahu. Dah? Okey, semua dah siap. Mana sekejap cikgu dah tanda je. Okey. Semua boleh simpan balik warna. Kemas balik warna. Rusna kemas Rusna. Macam yang cikgu janjikan dekat awak semua. Okay. Macam cikgu janjikan, cikgu akan bagi satu hadiah siapa wanita paling cantik. So, yang kat semua kat cikgu ni semua cantik. Tapi cikgu kena pilih satu. Siapa ni? Gila. Okay, cikgu rasa cikgu dah jumpa pemenang Yang sekolah tekan ni. pertandingan dua warna cara gemilang. Dia tekan ni. Awak semua rasa siapa? Saya. Saya. Okay, sebenarnya cikgu bagi tahu dulu tau, semua warna cantik. Tapi cikgu akan pilih satu. Buat lucu je. Okay. Kita Faizul. Hidup saja. Pemenangnya adalah Anissa Faizul. Okay. Anissa cikgu akan bagi awak. Cikgu, kalau saya tengok. Macam mana cikgu tengok? Yang cantik je. Sebab warna dia semua lebih kurang. Oh, cantik cikgu, cantik cikgu. Saya dah layak je. Ya, usah awak pun warna cantik. Macam tak esok. Okay, cikgu akan berikan cincin. Sini nak suka, sini berdual. Suka. Okay, nah. Awak ganteng tak baik awak tau. Terima kasih, Ibu. Siapa nak cincin macam di sini juga? Cikgu ada dua, jangan risau. Tapi, betul cikgu ada dua je. Okay, tapi semua siapa dapat 3 paling banyak cikgu akan bagi. Okay? Okay, cikgu akan bagi. Sebab kan semua dapat jawab, semua dapat muat dengan cantik. Cikgu akan bagi lagi dekat. Terima kasih cikgu. Kasih. Dia ke saya ambil. Okey. Dan cikgu nak pergi pada aktiviti scratch yang terakhir. Siapa dapat tengok cikgu nak buat apa? Game. Game. Bukan game tapi dia menari. Menarik. Ya, cikgu nak buat aktiviti bendera ni jalan gemilang. Macam kata cikgu ni. Adik kawan. Okay, nampak tak cikgu pegang? Okay, ni daripada kawan-kawan kelas lain awak buat. So, sekarang awak kena buat juga macam ni. Okay, tapi awak buat berdua-dua. Okey, saya buat dengan Maira. Kau buat dengan Maira. Siapa nak buat dengan cikgu? Okay, cikgu pilih Husna lah. Ayu. Husna dapat extra cash. Sebab Husna perlukan Husna dapat extra cash. Okay, cikgu akan letak kat meja supaya awak boleh buat panduan. Okay. So, semua dengar sini. Okay, cikgu akan bagi bahan-bahan ni kat awak. Dan kita akan buat sama-sama. Cikgu akan buat juga dengan awak.
So kita kena buat sama-sama, okey? Okey, cikgu. Cuma boleh gunting dulu. Kan cikgu. Gunting pakai tu. Cikgu nak gunting. Gunting ni tajam. Awak kena pegang hati-hati, okey? Nah, merah. Nah, Komen cikgu. gunting dulu. Gunting dulu. Lagi dulu. Lagi dulu. Saya tak dulu. Tapi cikgu, saya tu Cikgu betul betul dengan saya mana? Semalam. Ini bintang untuk awak. Bintang untuk urusan cikgu. Okay, yang ni awak kena gunting dulu dan bahagi yang untuk dapat dan untuk main. This part. Tak boleh. Dah ke mana lagi? Cikgu, saya tak cakap. Oh. Kan? Okay. Jangan risau, cikgu sedia check. Gam. Tak ada surat. Setiap nilai. Oh, itu lagi. Ha. Okay, saya pun dah mungkin jalur. Saya betul Okay, gambar. kita start dengan warna tanpa cari warna apa dulu, boleh? Merah. Mainan motor. Sampai terbaik masalah tangan tak kuat. Kalau ada suka activity, boleh call. Yang kamera seperti ini. Wah, cikgu pun tak punya apa.
Berompak jaya Ustaz. Ada tak boleh. Kenapa? Semua boleh buat ke? Ada muka orang dia. Ada masalah bagi cikgu tahu. Beli. Dia tak apa-apa. Dia tak apa-apa. Ustaz, pusing. Ustaz. Okey. Baik, Ustaz. Kalau dia ada situ kan biasa. Dia ada pasal kita lagi unikan minta Malaysia. Dah siap tu. Dah siap? Awak belum kapal Batam dia lagi. Batang. Batam dia ada. So, awak kena tunggu awak yang lain dulu. Sebab kita akan pasal sama-sama. Berapa? Sebab nak pasal ni. Okay, semua setuju kan? Setuju je tu. Cikgu bagi satu advice. Kolek bersama cikgu. Tak. Okay, semua buang sampah dalam kotak ni. Jangan kemas. Tapi yang dah siap dalam sas tu boleh buang sampah dulu. Sebelum kita nak sampah tamu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Ini satu lagi. Cikgu mana batang ni? Cikgu kata kita pasal Ha, kita pasal sama-sama, okey? awak boleh pegang dia.
Saya tak siap lagi. Okey, semua dah siap. Kita terus sabar mencari tamukan tu. Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi sudah kumpulan satu batang aiskrim ni. Dan awak kena lekatkan pakai double sellotape cikgu akan bagi nanti. Okey? Semua. So macam contoh cikgu buat double sellotape ni, awak letak dekat atas batang aiskrim ni. Letak kat situ. And then sampai besar. Dah. Duduk aja. Okay, sampai. Okay, sampai dah sampai, angkat jalur bilang awak. Alamak cikgu, saya Ya. Okey. Kau nak tisu ke? Nak. Alamak, kita tak bawa tisu lagi. Buat cikgu ada. Okey, semua angkat jalur gemilang masing-masing. Okey. Semua buat dengan betul, tanpa yang betul. Okey. Okey, sekarang setiap kumpulan cikgu nak awak beritahu satu-satu apa yang awak tampal tadi. okey cikgu. Start daripada kumpulan Humaira dan Christina. Okey, ke depan. Okey. Ini bendera kami. Okey, semua fokus. Ini bendera jalur gemilang kami. Bendera jalur gemilang ada warna biru, kuning, merah, putih. Saya putih, black dengan hitam. Okey, Tasha. Okey, boleh duduk. Cikgu nak atas ke Brian awak terus kat depan. Okey, sebenarnya saya dulu. Malu? Janganlah malu. Nanti awak dah besar lagi banyak awak kena cakap kat depan. Tak apa. Awak boleh ada ambil cincin dia. Nak cikgu tarik awak ke depan ke? Saya tak tahu apa dia. Okey. Okey, kami mengatakan jalur gemilang ada 4 warna. Ada kuning, ada biru, ada merah dan ada putih. Belum lagi. Lagi. Ini bulan dan bintang. Bulan melambangkan agama rasmi sebagai agama Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang dan jalur ada, bintang ada 14 bucu, jalur ada 14 jalur. Betul. 13 negara dan satu wilayah persekutuan. Betul. Tahniah Zulkifli dan Warina. Sekarang kita jalur gemilang Islam kami. nanti awak boleh jawab exam dengan sebelah. Okey, ini adalah jalur gemilang. Tengok. Semua fokus. Tengok fokus. Ini adalah jalur gemilang. Jalur gemilang ada biru, kuning, merah dan putih. Kuning bermaksud berpadu. Kuning bermaksud ke rantai. Biru bermaksud perpaduan. Merah bermaksud keberanian. Putih bermaksud kesucian. Okey, betul. Sampai duduk. Okey, cikgu akan bagi satu perlengkapan sama kawan semua. Cuba terfokus. Dengan baik.
Ambil gula-gula masing-masing. Ambil tu dengan cikgu cakap. Okey, semua seronok hari ni? Okey, apa aktiviti yang paling awak suka hari ni? Mewarna. Mewarna? Nampal. Menampal. Okey. Kristina suka apa? Warna. Mewarna. Okey. Nampaknya semua enjoy hari ni. Cikgu harap semua dapat ingat apa yang cikgu ajar hari ni. Ingat. Ingat? Ingat. Okey, terakhir. Yang terakhir lah. Kita buat. Cikgu nak tanya soalan tapi dalam bentuk kuis. Sebelum kita tamatkan kelas cikgu akan semua akan cikgu kata siapa yang jawab semua nanti angkat tangan, cikgu akan pilih. Okey. Okey, kita start daripada soalan yang ni. Okey. Siapa boleh siapa nak jawab soalan ni? Okey, Warina. Okey, awak. Okey. Awak duduk je, cikgu pilih warna yang terdapat pada bendera Malaysia. Warna mana yang ada Warina? Biru, kuning, merah. Okey, betul. Betul. Okey, nampaknya benar. Faham. Okey, nanti cikgu bagi kita ke awak. Okey, soalan yang kedua. Okey, lagi sekali lah cikgu tak nampak. Soalan yang ke... Sabar, cikgu cuba dua. Merahkan. Soalan yang kedua. Kristina cikgu, saya nampak. Memang awak tak tanya. Cikgu nampak Ifa angkat dulu. Okey. Ifa, apa nama bendera Malaysia? Bendera Malaysia ialah jalur gemilang. Mana? Gelang lah. Yang mana? Ni. Kuning keluar. Okey, betul. Cikgu akan ambil siapa paling pantas angkat tangan tau. Okey. Di belah. Senang. Okey, soalan yang ketiga. Sabar, cikgu dah sebut tadi. Berapakah jumlah jala warna putih pada bendera Malaysia? Kristina. 7. 7. Betul ke? Betul. Ya, betul. Okey, seterusnya. Siapa nak jawab soalan ni? Apakah warna bulan dan hitam pada jala gemilang? Okey, Warina angkat dulu. Warna bulan hitam, warna kuning. Okey, kita nak betul tak? Betul. Okey. Yang kelima. Cikgu habis bagi soalan baru angkat tangan. Pilih bendera Malaysia. Okey, Humaira. Yang tengah cikgu. Yang tengah. Okey, yang terakhir. Terdapat berapa jalur melintang pada bendera Malaysia? Kristina. 14. 14. Betul. Saya dapat 2, 3 lagi. Okey, memandangkan kuis kita berakhir, so berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey. Siapa dapat jawab paling banyak tadi? Saya dapat 2. Saya dapat 2. Awak dapat 2, awak dapat 2. Nampaknya awak pelekai Warina dan Kristina sama. Jadi sebabkan Kristina dah dapat dari kitchen, boleh ke cikgu bagi dekat Warina je? Boleh. Sebab kitchen yang sama. So Warina, awak dapat kitchen cinnamon roll. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Tanya pada semua. Okey, semua bangun. Terima kasih cikgu Natasha. Okey, sama-sama semua. Okey, semua buat. Saya cinta jalur gemilang. Sumpah ke? Tak, tak. Sumpah.
Satu jam tepat. Mana dua? Terus. Kalau Habis macam mana? Nak. Daripada aku dua orang je tidur sebelum. Alah, kata